masalah tu dulu dia buat, lepas tu tai tu dia nak minta kita pula yang cucikan. Menyentuh kepada Menteri, sikit je Menteri. Sebab kita dah gunakan Akta Pengambilan Tanah yang dilakukan semasa zaman Arau dan juga dia punya kawan daripada Ketereh dululah yang jadi menteri wilayah tu. Jadi bila dah gunakan Akta Pengambilan Tanah ni maksudnya, dah tak ada dawi lah maksudnya. Sebab akta tu dah digunakan patutnya, kalau anda kata bersetuju untuk kita gunakan Akta Pengambilan Tanah, maksudnya pembangunan tu kena dilakukan lah. Kalau tak nak maksudnya, nak demonstrasi, nak bising, nak memekak maksudnya, setelah mereka gunakan Akta Pengambilan Tanah maksudnya, masa tu tak nak fikir. Masa tu tak nak mikir masa tu. Kenapa gunakan Akta Pengambilan Tanah untuk paksa warga dan juga masyarakat di Kampung Baru untuk terima pembangunan. Sedangkan majoriti rakyat, masyarakat di sana berhendakkan kepada pembangunan. Ini yang jadi masalah tu. Dulu dia buat, lepas tu tai tu dia nak minta kita pula yang cucikan. Dan tadi kalau kita dengar daripada Arau, dia salahkan pula pegawai dan juga kakitangan kerajaan dalam isu pembangunan Kampung Baru ni. Ini satu tindakan kenyataan yang pada saya melampau dan juga biadab kepada seluruh warga dan juga masyarakat kaki tangan awam yang terdapat dalam negara kita. Terima kasih kepada Menteri. Hulu langat dah tersasar. Saya orang Kampung Baru tahu. Saya orang Kampung Baru. Siapa yang tolak pembangunan? Saya orang Kampung Baru. Kenyataan hari itu kata Sri Iskandar. tak baca buku dan bodoh. Ni bodoh ni, tak baca buku, dia tak tahu apa dia cakap. Dia mula disebut zaman Arau. Arau tak terlibat, Arau masuk Ogos. Tapi tanah tu dia ambil. Masa tu kerajaan awak lah. Nanti kejap. Masa tu kerajaan awak. Kalau awak Hulu langat. Hulu langat. Yang Muhammad, saya minta dia tarik balik sebab dia kata kat saya dulu. Dia tidak ada fakta. Saya bagi fakta ni, rumah flat 236. 38 tak setuju. Dalam undang-undang strata yang Muhammad, kena 100% setuju. Ni 36 tak setuju. Dalam rumah setares 64 lot 27 yang setuju. yang guna Akta Pengambilan Tanah tu. Yang guna Akta Pengambilan Tanah tu. Saya minta supaya Kalau minoriti tak bersetuju, majoriti sudah bersetuju Arau. Hulu langat, biar Arau habiskan. tak reti bahasa. Saya nak beritahu yang Muhammad, Menteri Wilayah saya dan semua orang, kita tidak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah KSN, iaitu daripada Jawatankuasa Pembangunan Tanah Wilayah. KSN PTG, itu kuasa yang ada kepada mereka. Jadi itu sebab saya minta mereka bagi penjelasan, bukan menuduh mereka. Saya bekas pegawai yang Muhammad tak tahu menahu tentang perkara ni. Saya tahu bahawa perkara ni dia kena bagi penjelasan. Kenapa pengambilan dibuat dalam 3 hari? Kenapa dibuat masa PKP? Orang tak bekerja. Itu soalan saya. Saya bukan marah menteri. Menteri bukan ada kuasa. Saya tahu dia nak jawab. Ya. Kuasa eksekutif. Zaman tu Arau dalam kerajaan. Kenapa tak bantah? Zaman tu Arau dalam kerajaan. Hulu langat. Hulu langat. Sila duduk. Cukuplah. Saya bagi Yang Berhormat Menteri untuk jawab dan gulung. Terima kasih. Terima kasih Yang Betul. Saya tahu isu ni memang akan jadi panas macam inilah ya. Banyak perkara yang saya kena jawab lagi tetapi tak apa, masa dah habis.